Saya, Hasniza binti Tauye, pensyarah utama, Kolej Komuniti Kota Tinggi, akan membentangkan inovasi dalam pengurusan pendidikan yang bertajuk MyReport, Sistem Pangkalan Data Pengurusan Laporan PSH Bersepadu. Kandungan pembentangan terdiri daripada 1. Pengenalan 2. Penyataan masalah 3. Objektif inodasi 4. Ciri-ciri inodasi 5. Kaedah pembangunan inodasi 6. Impak inodasi 7. Cadangan penambahbaikan 8. Kesimpulan. Ahli kumpulan terdiri daripada Hasniza binti Tauye, Ketua Pembangun Inodasi, dibantu oleh Suryati binti Mustafa dan Hanirah binti Muhammad Noor. Dalam era digital, pengurusan data yang cekap penting untuk keberkesanan organisasi. Program pembelajaran sepanjang hayat, PSH, melibatkan pelbagai kursus yang memerlukan laporan lengkap, namun sering menghadapi masalah dari segi penyimpanan dan pemantauan. MyReport diperkenalkan sebagai sistem pangkalan data bersepadu untuk memudahkan pengurusan laporan PSH secara dalam talian. Sistem ini menawarkan ciri automasi, akses pantas, dan analisis data untuk meningkatkan kecekapan, mengurangkan beban pentadbiran, serta menyokong pendigitalan sistem pendidikan dan latihan. Sebelum MyReport dibangunkan, laporan PSH diurus secara manual melalui fail fizikal dan fail digital asal seperti Excel, yang menimbulkan pelbagai masalah seperti 1. Penyimpanan dan akses data sukar, memerlukan ruang besar, berisiko hilang, serta tiada sistem berpusat. 2. Pencarian laporan tidak efisien, perlu semak satu persatu, tiada carian pintar. 3. Risiko tinggi kesilapan data, tiada validasi automatik, mudah berlaku kesalahan dan duplikasi. 4. Pemantauan prestasi khusus lemah, tiada analisis data atau statistik serta-merta. 5. Laporan lambat disediakan dan dihantar, kerana tiada sistem automatik atau format seragam. Masalah-masalah ini menunjukkan keperluan mendesak untuk sistem digital seperti MyReport, yang mampu mempercepat, memudahkan dan menyeragamkan pengurusan laporan PSH secara lebih sistematik dan tepat. Pembangunan MyReport bertujuan menyelesaikan isu dalam pengurusan laporan PSH dengan memperkenalkan sistem digital bersepadu yang cekap, tepat dan sistematik. Objektif utamanya termasuk mewujudkan sistem berpusat untuk penyimpanan dan perkongsian data laporan PSH. Memudahkan carian dan akses laporan melalui sistem digital dan carian pintar. Mengautomasikan penyediaan laporan, menjimatkan masa dan memastikan format seragam. Mengurangkan kesilapan data melalui validasi automatik dan sistem pengesahan. Memudahkan pemantauan prestasi khusus dengan analisis data serta paparan visual, mempercepat penghantaran laporan kepada agensi dan pihak berkepentingan. Meningkatkan efisiensi dan produktiviti, serta mengurangkan kos operasi jangka panjang. Keseluruhannya, MyReport meningkatkan mutu pengurusan PSH melalui penggunaan teknologi digital yang moden dan mesra pengguna. MyReport ialah sistem digital inovatif yang direka untuk meningkatkan pengurusan laporan PSH secara lebih efisien, tepat dan automatik. Ia dilengkapi dengan pelbagai ciri utama seperti pangkalan data berpusat yang menyimpan semua laporan PSH dalam satu platform selamat dan mudah dicapai. Antara muka mesra pengguna dengan navigasi intuitif dan boleh diakses melalui pelbagai peranti. Penjanaan laporan automatik dalam pelbagai format, PDF, Excel, Word, serta visual analitik seperti carta dan graf. Sistem carian dan penapisan pintar berdasarkan pelbagai parameter seperti nama peserta, lokasi atau tarikh. Tahap akses berperingkat untuk menjamin keselamatan dan kawalan maklumat, melibatkan pentadbir sistem, penyelaras khusus dan pegawai pemantau. Fungsi analisis prestasi yang memberi paparan data interaktif untuk membantu membuat keputusan berasaskan data. Kesimpulannya, MyReport bukan sekadar alat simpanan data tetapi satu penyelesaian digital menyeluruh bagi pengurusan PSH yang lebih sistematik, mesra pengguna dan menyokong usaha pendigitalan pendidikan sepanjang hayat. MyReport dibangunkan melalui 5 fasa utama dalam kaedah prototipe. Fasa pertama, pengumpulan keperluan. Kenal pasti keperluan pengguna melalui soal selidik. Hasilkan spesifikasi awal sistem. Fasa kedua, pembangunan prototipe awal. Reka user interface dengan menggunakan Adobe XD. Bina pangkalan data menggunakan MySQL dan aliran kerja asas. Fasa ketiga, ujian dan maklum balas pengguna. Uji prototipe bersama pegawai PSH dan penyelaras. Kumpul maklum balas untuk penambahbaikan. Fasa keempat, penambahbaikan prototipe. Sesuaikan user interface dan tambah fungsi baru seperti laporan automatik dan notifikasi. Lakukan ujian dalaman dan baiki pepijat. Fasa kelima, pembangunan sistem akhir dan pelaksanaan. Ujian akhir oleh pengguna sebenar. Sediakan dokumentasi, latihan staf, dan laksana sistem sepenuhnya. Keseluruhan proses memastikan sistem dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar pengguna, dengan pendekatan iteratif yang responsif terhadap maklum balas. MyReport memberikan impak menyeluruh dan positif kepada pengurusan PSH melalui pendigitalan laporan, peningkatan kecekapan, dan pemantapan sistem kerja. 1. Impak kepada pengurusan PSH. Pengurusan data lebih sistematik. Semua laporan disimpan secara digital, tanpa kertas. Akses maklumat real-time. Tiada lagi semakan manual dalam fail fizikal. Automasi laporan. Proses jadi lebih cepat, dari hari ke minit. Keselamatan data. Akses terkawal dan disimpan selamat dalam cloud. 2. Impak kepada tenaga pengajar dan pihak berkepentingan.
Kurangkan beban pensyarah. Tak perlu sediakan laporan manual. Pantauan dan penilaian efisien. Laporan mudah disemak untuk nilai dan tambah baik program. Audit dan pelaporan mudah. Ekspor data ke PDF, Excel, lebih telus dan patuh garis panduan. 3. Impak kepada institusi pendidikan. Dorong inovasi. Menunjukkan komitmen institusi dalam digitalisasi pengurusan. Tingkat imej profesional. Sistematik. Menarik lebih ramai pelajar. Go Green. Kurangkan penggunaan kertas. Selaras usaha kelestarian. 4. Impak jangka panjang. Kurangkan kos operasi, jimat cetakan dan tenaga kerja. Kukuhkan analitik. Data bantu rancang program masa depan berdasarkan trend. Sedia integrasi sistem. Boleh gabung dengan LMS dan sistem akademik lain. Kesimpulannya, MyReport memacu transformasi digital dalam pengurusan PSH yang sistematik, efisien, selamat, dan mesra alam di samping mengukuhkan profesionalisme institusi pendidikan. Untuk kekalkan relevansi dan daya saing, beberapa penambahbaikan strategi dicadangkan kepada sistem MyReport meliputi fungsi, pengalaman pengguna, keselamatan, integrasi teknologi, dan potensi pengkomersilan. 1. Fungsi sistem. Automasi penuh laporan dengan integrasi artificial intelligence untuk jana analitik dan cadangan. Integrasi sistem melalui application programming interface terbuka dengan LMS, human resources, kewangan dan sebagainya. Analisis keberkesanan khusus secara automatik menggunakan artificial intelligence berdasarkan data penyertaan dan maklum balas. 2. Pengalaman pengguna. User interface moden dan responsif, sesuai pelbagai peranti, dark mode, dan tema boleh sesuai. Aplikasi mudah alih. Untuk iOS dan Android, akses laporan di mana-mana. Fungsi carian pintar dan penapisan data. Carian laporan lebih cepat dan tepat. Sokongan pelbagai bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Mandarin untuk organisasi pelbagai latar. 3. Keselamatan data. Pengesahan 2 faktor untuk akses selamat, khususnya pentadbir. Pematuhan piawaian keselamatan seperti General Data Protection Regulation dan Personal Data Protection Act 2010 bagi jaminan privasi. 4. Pemantauan dan penilaian. Maklum balas automatik. Borang digital untuk ulasan peserta secara berkala. Cadangan ini akan jadikan MyReport lebih pintar, selamat, user-friendly, dan bersedia dikomersialkan secara lebih luas dan seterusnya menjadikannya sistem laporan PSH paling inovatif di Malaysia. MyReport ialah sistem pangkalan data pengurusan laporan PSH yang bersepadu dan inovatif, direka untuk tingkatkan keberkesanan, ketelusan, dan kecekapan pelaporan. Sistem ini bersifat automatik, berpusat, dan mudah diakses bagi mengurangkan kejam manual dan mempercepatkan proses laporan. MyReport dibangunkan secara prototipe ini menjadikannya lebih responsif kepada keperluan sebenar pengguna. Fungsi utama MyReport dalam mengautomasi laporan, integrasi sistem, pemantauan masa nyata, dan analisis memberi impak positif dalam meningkatkan kecekapan pengurusan PSH, mengurangkan kesilapan, memudahkan keputusan strategik, berpotensi dikomersialkan melalui langganan dan kolaborasi sektor pendidikan kerajaan. MyReport ialah tonggak utama transformasi digital PSH dengan potensi menjadi platform standard pengurusan latihan di Malaysia, menyokong agenda pendigitalan dan pembangunan modal insan negara. Sekian pembentangan daripada saya.